delima batu. Anak sembilang di tapak tangan, membaca buku tak jemu-jemu, jadi bekalan sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Melaka ke maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Nama diberi Muhammad Akil Putra bin Ahmad Afiq, berumur 12 tahun. Bersekolah di Sekolah Rendah Arab Jaim Merlimau Pasir, kod sekolah saya MCT 1002. Saya merupakan anak pertama daripada 4 orang adik-beradik. Bercita-cita ingin menjadi seorang ahli saintis dan sangat gemar membaca buku. Antara buku-buku yang saya gemari ialah Harry Potter dengan Batu Hikmat karya J.K. Rowling, Harry Potter dengan Azimat Maut karya J.K. Rowling, dan Budak Beca karya Isa Haji Muhammad. Berpegang teguh pada prinsip bahawa ilmu adalah kunci kejayaan. Dengan usaha gigih dan kesungguhan, saya telah berjaya merangkul beberapa kejayaan dan seterusnya dapat membanggakan nama sekolah serta nama keluarga tercinta. Antara kejayaan yang saya telah perolehi ialah mendapat naik johan pertandingan Dai Cilik peringkat negeri Melaka 2024, 10 terbaik tokoh Kiadi Junior peringkat negeri Melaka 2024, dan naik johan pertandingan bercerita Great Recycle peringkat kebangsaan 2024. Dalam bidang sukan pula, bola sepak telah menjadi pilihan. Saya telah berjaya membawa pasukan bola sepak sekolah ke MSSN Negeri Melaka, dan saya juga merupakan seorang pemain bola Akademik Tunas Jasin daripada 2022 sehingga kini. Pagi cerah sinar berseri, beca ditarik di lorong kota. Mari bersama pembaca bestari menyelami kisah penuh bermakna. Buku dibaca, hati terbuka, ilmu dicari bekalan diri. Kisah mamat penuh luka, namun tersirat semangat berdiri. Pada hari ini, saya dengan penuh rasa terujanya ingin membicarakan sebuah karya hebat dalam sastra Melayu, iaitu novel Budak Beca hasil nukilan Ishak Haji Muhammad. Novel ini bukan sekadar sebuah cerita biasa, tetapi juga cerminan buat rakyat marahai yang menentang ketidakadilan sosial dan penindasan penjajah. Sebanyak 199 muka surat dalam novel ini. Dengan harga RM25 sahaja, mampu untuk saya sebagai seorang pelajar untuk membeli buku ini. Sebagai pembaca bestari, marilah kita hayati dan telaah makna tersirat dalam novel ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Penulis novel ini iaitu Isa Haji Muhammad dan juga dikenali sebagai Pak Sako, lahir pada 14 November 1909 di Kampung Saguntung, Temerloh, Pahang. Isa Haji Muhammad merupakan seorang penulis, wartawan dan aktivis nasionalisme yang berpengaruh dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Temerloh sebelum melanjutkan pembelajarannya di Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK. Rakan seperjuangan sekalian, novel ini mengisahkan seorang pemuda bernama Mamat Merdeka, seorang bekas mata-mata khas yang boros membelanjakan wang simpanannya sehingga terpaksa menjadi sebagai seorang penarik beca. Melalui persahabatannya dengan Mustafa, seorang pegawai yang sangat prihatin terhadap nasib masyarakat Melayu, Mamat mula menyedari kepentingan bekerja keras, menabung dan merancang masa depan yang dikerjakan sebagai seorang penarik beca. Mamat berasal daripada kampung Bukit Bayas, Terengganu dan berhijrah ke bandar untuk mencari rezeki. Namun, kehidupannya di kota dipenuhi dengan cabaran, termasuklah eksploitasi golongan atasan, kezaliman pihak berkuasa dan ketidakadilan sosial yang menindas golongan miskin seperti dirinya. Walaupun hidupnya sukar, Mamat tetap berusaha dan tidak mudah menyerah dalam memperbaiki nasibnya. Dalam novel ini, Ishak Haji Muhammad mengangkat tema seperti ketidakadilan sosial, perbezaan kelas dan ketabahan manusia dalam menghadapi ujian hidup. Mamat menjadi simbol pada golongan muda yang ingin mengubah nasib mereka walaupun sudah terhalang oleh
Selain itu, dalam hal peribadi, Mamat turut berdepan dengan persoalan cinta. Cinta yang tidak kesampaian dan perasaan kecewa turut mencorak ke perjalanan hidupnya. Walaupun begitu, Mamat tetap tabah dan tidak mudah menyerah. Meskipun dia sering merasa terasing dan sering dihina oleh golongan atasan. Terdapat beberapa kelebihan dalam novel ini. Yang pertama, dia memberikan mesej tentang masyarakat sebelum merdeka. Ia juga memberikan mesej perjuangan nasionalisme dan kesedaran sosial. Gaya bahasa yang digunakan mudah tetapi penuh dengan sindiran yang tajam. Pengajaran daripada novel ini pula ialah sikap. Pertama, tabah dalam menghadapi cabaran. Ia ditunjukkan dalam sikap Mamat yang mempunyai semangat juang untuk meneruskan kehidupan. Kedua, kesedaran terhadap ketidakadilan dapat mendidik pembaca tentang keperluan untuk menuntut kesedaran sosial. Dan yang ketiga, kepentingan nasionalisme. Novel ini menggalakkan rakyat untuk menyedari hak mereka dan menentang penindasan. Kesimpulan novel ini bukan sekadar sebuah cerita biasa, tetapi sebuah karya yang penuh dengan kritikan sosial dan mesej perjuangan. Walaupun negara kita sudah maju, kemiskinan masih berada di mana-mana. Melalui pembacaan inilah saya berharap lebih ramai orang yang menghargai karya Isa Haji Muhammad dan belajar cara untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Biarlah miskin, teguhlah iman, terus berjuang, jangan menyerah. Pengajaran novel jadikan pedoman agar hidup lebih indah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.